Waalaikumsalam. Apa hukum kalau lelaki tegur perempuan yang contohnya pakai ketat, Lelaki suka perempuan pakai ketat. lelaki tegur perempuan yang Lelaki tegur perempuan pakai ketat. Wajib kan tegur? wajib kan? Man ra'a minkum munkara falyughayyir bi yadihi. Kalau kamu tengok benda mungkar, kamu tegur dengan tangan, dengan kuasa. Kalau anak bini kita, fa illam yastati' fa bi lisani. Kalau kamu tak mampu, orang luar, orang tak kenal, fa bi lisani, dengan lisan. Tak baik pakai gaya dedak aurat. Nampak? Nampak? Ini macam-macam. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Dengan cara yang terbaik yang kamu faham. Kadang-kadang orang tu kita straight nasihat. Haram ni pakai macam ni. Boleh. Kadang-kadang kena pusing rambut 2 kali. Suruh comel, suruh bulahak. Dikona aku jauh sikit. Nah, berdengung kena pada dia. Nah, contoh, okey? Asal buat saja. Tegur. Nanti kita salah, orang pula tegur. Bukan kita perfect. Betul tak? Bagus. Lagi soalan.